Cek cok. Assalamualaikum, hello kawan. Balik lagi di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik sahaja. Kita layan jap klip video ni. Mungkin ada yang dah tahu video ni dari platform mana. Dan mesti dah boleh agak barang apa dan fungsinya kan? Nika power bank jump starter. Dah tak perlu cari kabel jumper dan kereta kawan untuk start kereta kita. Jadi, kita pun orderlah yang basic tu. Tapi yang sampai... Tada! Inilah dia barang yang kita dah order tu. Kalau kita tengok kotak dia ni, nampak macam barang premium kan? Dia daripada plastik, tapi rasa padat. Alamak! Ada patah lah kat tepi ni kawan. Okey, kita buka kotak ni. Kita dapat kepala pengecas 2 pin ni. Klip terminal bateri. Ni ada kabel pengecas dia kot. Ni untuk cas iPhone, Type C, micro USB. Yeah, inilah barang utama dia. Kat tepi ni ada switch on off. Slot Type C untuk cas power bank ni. 2 slot USB untuk cas phone atau apa-apa alat lain, macam lampu ke. Yang ni untuk soket klip terminal tadi. Bahagian ni ada LED. Kita on switch. Tekan butang power. Wah, ada lampu indikator. 4 menyala, menunjukkan power bank ni masih penuh. Untuk nyalakan LED, kita tahan butang power 3 saat. Tekan sekali, dia berkelip laju. Tekan sekali lagi, dia berkelip perlahan. Ini mode SOS kot. Untuk padamkan dia, tekan je lagi sekali. Kat power bank ni, tak ada tulis apa-apa pun. Material dia plastik. Kalau nak dibandingkan dengan desain lama yang ni, dia agak solid. Ada 3 LED. Kat belakang adalah tulis spesifikasi dia serba sedikit. Tapi, model yang baru ni, dia besar sikit. Tengok ni, kita letak sebelah-sebelah.
Hampir terlupa. Ni user manual dia. Adalah sikit penerangan cara guna dia. Ni apa pula ni? Ada fuse ke dalam ni? Sekarang, tibalah masanya untuk kita uji kepoweran power bank ni. Soket ni senang je nak masukkan. Dia ada bentuk. Takkan ada isu pasang terbalik. Okey, dah masuk. Kita on switch. Yang klip terminal ni je jangan terbalik. Yang merah positif, hitam negatif. Senang je kan kawan? Okey lah kan? Dapat 12.6 volt. Kita dah uji cuba hidupkan kereta Proton Wajah. Alhamdulillah, berjaya dihidupkan. Cuma tak buat rakaman je masa jam start tu. Nampaknya, power bank jumper ni berfungsi baik. Harapnya dapatlah bertahan lama kan kawan? Okeylah, sampai sini dulu video kali ni. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum. Bye-bye.